Perhatian semua ejen muda. Selamat datang ke taklimat misi khas pada hari ini. Misi kita menguasai satu senjata linguistik yang sangat berkuasa. Jadi, sila berikan tumpuan penuh ya. Jadi persoalannya sekarang, adakah kamu semua sudah bersedia untuk tingkatkan kuasa ayat kamu? Misi kali ini akan bagi kamu kelebihan untuk buat setiap laporan dan komunikasi jadi lebih tajam, lebih mantap dan semestinya lebih berkesan. Jom kita mulakan. Baiklah, taklimat misi kita bermula sekarang. Dengar baik-baik. Fokus utama kita hari ini ialah satu alatan rahsia dalam bahasa Melayu yang kita panggil kata penguat. Okey, jadi apa sebenarnya kata penguat ni? Cuba kamu bayangkan ia macam alat kawalan suara untuk perkataan kamu. Ia adalah perkataan khas yang kita guna untuk kasih up lagi maksud kata sifat. Contohnya, daripada kita cakap laju saja, kita boleh buat ia jadi lebih laju. Dan inilah tujuan utama kita. Kita gunakan kata penguat ni untuk tunjukkan tahap ataupun darjah sesuatu sifat tu. Adakah keadaan tu bahaya sikit sahaja atau bahaya yang betul-betul serius? Nah, kata penguat inilah yang akan bagi jawapan, menjadikan maklumat kita lebih tepat dan jelas. Sekarang, macam ejen yang lain, kamu perlukan alatan yang betul untuk berjaya. Dalam misi ni, kamu akan dibekalkan dengan 3 jenis alatan khas. Mari kita bedah siasat satu persatu alatan ni. Alatan khas kita yang pertama ialah kata penguat hadapan. Macam nama dia jugalah, alatan ni kita mesti letak di bahagian hadapan kata sifat. Ingat ya ejen, posisi itu sangat penting dalam misi. Dalam kit alatan kamu untuk jenis ini, ada beberapa pilihan. Kita ada sangat, amat, terlalu, sungguh dan juga terlebih. Mari kita tengok contoh laporan lapangan ni. Alia sangat cantik. Nampak tak? Perkataan sangat diletakkan betul-betul sebelum cantik untuk menguatkan lagi maksudnya. Senang kan? Seterusnya, kita beralih ke alatan jenis kedua, kata penguat belakang. Yang ini pula, operasinya berbeza sikit. Ia mesti diletakkan sejurus selepas kata sifat. Penggunaannya akan bagi penekanan yang berlainan pada ayat kamu. Alatan dalam kategori ini pula ialah benar, sekali, mian dan betul. Cuba tengok contoh laporan ni. Cuaca hari ini panas benar. Perkataan benar diletakkan selepas panas untuk betul-betul tekankan betapa panasnya cuaca pada hari itu. Dan yang terakhir, alatan yang paling serba boleh dalam inventori kita, kata penguat bebas. Alatan ni memang fleksibel sesuai untuk ejen yang perlu bertindak pantas di lapangan. Ia boleh digunakan sama ada di depan ataupun di belakang kata sifat. Alatan kamu untuk kategori ini termasuklah agak, paling, lebih dan teramat. Fleksibiliti macam ni memang sangat berguna. Tengok 2 contoh laporan ni. 1, baju itu agak besar, di sini agak digunakan di depan. Laporan kedua pula, bilik ini besar teramat. Di sini, teramat diletak di belakang. Kedua-dua cara ni betul dan mantap. Baiklah ejen-ejen sekalian. Kamu semua dah kenal alatan kamu. Sekarang masa untuk rumusan taktikal. Ini penting supaya misi kamu nanti berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Ini dia rumusan taktikal kamu. Hafal benda ni. Kata penguat hadapan, letak sebelum kata sifat. Kata penguat belakang, letak selepas kata sifat. Dan kata penguat bebas, yang ini istimewa sikit, boleh letak di mana-mana, sebelum atau selepas. Kamu kena kuasai maklumat ni. Awas ejen, setiap misi ada risikonya, ada perangkapnya. Jadi, bahagian ni sangat penting. Kita akan belajar cara untuk kenal pasti dan elak perangkap-perangkap yang boleh gagalkan misi kita. Perangkap pertama yang selalu orang buat silap ialah guna 2 kata penguat serentak. Contohnya macam ni, sangat sekali cantik. Itu salah besar. Taktik yang betul ialah pilih satu sahaja. Sama ada kamu guna sangat cantik atau cantik sekali. Faham ya? Perangkap kedua pula melibatkan gabungan paling dengan perkataan yang ada imbuhan ter. Contohnya, ayat paling terpandai tu sebenarnya salah. Kenapa? Sebab imbuhan ter tu sendiri dah bawa maksud paling. Jadi, cukup kita cakap paling pandai saja. Perincian kecil macam ni lah yang bezakan ejen biasa dengan ejen luar biasa. Okey, kamu dah dapat taklimat, dah tahu pasal perangkap. Sekaranglah masanya. Simulasi, misi terakhir untuk uji kemahiran kamu. Bersedia semua? Soalan simulasi yang pertama. Kamu perlu lengkapkan ayat laporan ni. Suasana di kampung itu tenang. Apa? Kata penguat apa yang paling sesuai untuk kamu letak di situ? Cuba fikirkan. Alatan jenis mana yang patut digunakan? Kalau jawapan kamu benar ataupun sekali, syabas ejen. Kamu dah berjaya gunakan kata penguat belakang dengan tepat. Misi berjaya dan laporan kamu sekarang jadi lebih padu.
Kita teruskan ke simulasi kedua. Pilih alatan yang betul untuk ayat ni. Murid tahun 6 itu amat rajin menyiapkan latihan. Kali ini, nampaknya kamu perlukan kata penguat hadapan. Jadi, apa pilihan terbaik kamu? Cemerlang. Jawapan macam sangat, amat ataupun sungguh, semuanya betul. Ini membuktikan kamu betul-betul faham cara guna alatan jenis hadapan untuk kuatkan lagi maksud rajin. Bagus! Tahniah, ejen! Misi telah pun selesai dengan jayanya. Kamu semua telah menguasai penggunaan ketiga-tiga jenis kata penguat. Kuasa untuk menjadikan ayat kamu lebih hebat dan meyakinkan sekarang ada di tangan kamu. Jadi, soalan terakhir untuk kamu renungkan. Lepas tamat taklimat ni, macam mana kamu akan gunakan kuasa baru kamu ni? Fikirkanlah bagaimana setiap laporan, setiap perbualan dan setiap tulisan kamu boleh jadi jauh lebih mantap dengan strategi penggunaan kata penguat yang betul. Selamat maju jaya, ejen. Misi bersurai.